Aku nak wheelie parking ke wheelie bulat? Tadi kata nak wheelie parking. Tiba-tiba terbulat pula. Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to channel Cemboy Gaban. Okay guys, nampak gayanya tak menjadi. Nampak gayanya kita terpaksa lupakan bracket yang lama ni. Kita kena teruskan kita punya bracket yang baru juga. Sebab kita dah cuba semalam, bracket yang lama ni banyak juga nak kena buat balik. Sebab tak cantik lah permainan dia. Jadi tanpa masa, jom kita try lah, pasang je lah bracket yang baru kita buat kat Terengganu tu kan. Gaban pun dah beli dah dia punya tube, nak pasang tayar dan sebagainya. Jom. So ni tayar yang bakal kita guna untuk RZ Gaban. So ni rim dia. Jadi kita pasang. Mana tiup? Ini tiup. Ini tiup apa? Tiup 18. Ada tiup ni. So ini tiup 17. Okey, tiup 17. Macam biasa kalau kita pump, kita guna power bank saja. Okey, alhamdulillah tayar dah selesai dipasang. Jom kita pump. Saya ingat pula natnya. InsyaAllah lepas ni kita try pakai disc brake besar, pakai tayar kecil. Tengok dia punya performance macam mana. Boleh pacak ke tak boleh pacak, terbaik ataupun tidak terbaik. Sama-sama kita saksikan hasilnya, insyaAllah. Okay, alhamdulillah rim, tayar semua dah siap pasang. Jom kita pasang dekat motor pula. Okey guys, alhamdulillah kita punya rim 17 dengan bracket brake yang baru dah berjaya dipasang. So kita tinggal nak bleeding, setting rantai, lepas tu kita try performance dia. Padu tak padu? Nampak macam smart. Tak ada nampak kecil sangat kan. Abang bayangkan tayar belakang kecil sangat, tapi okey lah. Nampak jugalah kecilnya, tapi okey je kot. Okey guys, alhamdulillah selesai juga kita punya masalah brake. Kita terpaksa juga menggunakan bracket brake yang baru yang kita buat dekat Terengganu tu. Sebab brake yang sebelum ni, yang selesa yang dah lama kita pakai itu ada masalah. So yang ni Gaban tak pasti lagi performance dia macam mana. Tapi ada brake lah. Nak kata terlalu kuat tu yang kita jangkakan sebelum ni, macam tak juga. Tapi brake dia memang terbaik lah. Depan tangan dengan kaki bawah memang terbaik. Alhamdulillah, jom kita test brake. Nanti kita cari jalan panjang sikit, main wheelie jauh. Kat sini kita try main wheelie bulat dulu. Sebab sekarang ni belakang rim 17, depan 18. Dia agak macam motocross sikit. Nanti kita buat bahagian depan. Sekarang ni kita nak test brake je dulu. Sama ada Gaban boleh wheelie lagi atau tak. Jom kita cuba motor ni. InsyaAllah. Bismillah. Ni brake baru Kita tak boleh nak terus layan macam biasa yang kita wheelie. Kita kena main pelan-pelan, sikit-sikit. Sebab takut ada masalah kan. Brake ni baru kita nak rasmikan dia. Kita tak tahu lagi dia punya kelemahan dia. Manalah tahu kan, wheelie-wheelie tak ada brake. Ai, nayah. So kita pelan-pelan dulu kan. Kalau pelan-pelan tu, kalau kita boleh lepas motor. Kalau laju-laju tu, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan terbaik lah. Bismillah. Kita sedang menjinakkan motor brake baru. So kalau wheelie bulat macam tu rasa lebih selesa sebab tayar baru. Sebelum ni kita wheelie rim 18, rasa macam sedap sikit lah. Tu wheelie berdiri, try wheelie duduk. Lepas tu kita cari wheelie jauh, wheelie parking. Wheelie parking saya tak pasti sebab rim 17, mungkin belakang jadi rendah lah kot kan. Kita cuba dulu guys. Sebab nanti kalau kita wheelie dah tahu apa masalah dia. Bismillah. Hop. Steady. Bang. Aku rasa boleh kot lah. Kan? Okay, wheelie parking rasanya boleh. Tapi kita tak pasti lagi dia punya feeling macam mana. Wheelie laju tu kan. Sebab brake dia tu agak nak kena tekan sikit je. Sebab dia terlalu kuat.
Cuba lagi. Bismillah. Okay. Wheelie duduk terbaik. Seronok kan layan. Kita nak jatuh, kita tarik sikit kan. Macam best pula. So Alhamdulillah, rasanya nampak macam lembut sikit aku kan. Tak ada kelang kabut kan. So ini baru praktis pertama guys. Kalau kita dah biasa main dengan tayar ni apa semua, mungkin lebih baik lepas ni. Bila atas seat okey jugalah. Nyerit lah motor ni. So kita try main wheelie jauh sikit kan. Dan gear 1, gear 2 kan. Kat sini baru kita tahu kekuatan brake tu kan. Kita touch sikit je dia dah jatuh. Kita touch sikit je dia dah jatuh. Maksudnya kita kena taruh sikit je jari tu. Kaki bukan jari. Kat sini yang kita nak belajar nak cari ni. Apa lah macam tak pada wheelie pula kawan. Lama tak buat. Okay guys, wheelie parking nampak gayanya kita masih belum dapat dalam keadaan brake yang baru ni lah. So kita kena training banyak kali supaya kita dah biasa dengan brake ni. Nanti kita nak buat stand, tak adalah kita cari-cari kan. So kita training sampai jumpa. Sampai dia lembut macam biasa kita buat. Tak boleh buat wheelie parking, kita tukar balik sistem brake lama. Wheelie parking tu penting. Bismillah. Guys, terpatuk-patuk dia kan. Kita main brake tu nak kena berhati-hati menekan tu. Sebab dia tekan sikit je dia dah jatuh. Aku nak wheelie parking ke wheelie bulat? Tadi kata nak wheelie parking. Tiba-tiba terbulat pula. Oi, beratlah pegang. So untuk sistem bracket baru ni, dia punya beban tu 3 kali ganda yang lama tau. Jadi kita nak buat bunny hop dengan wikang tu ada masalah sikit lah. So untuk wikang motor ni ada masalah sikit sebab disc brake belakang ni besar. Satu lagi dia part
mm, tebal, berat. Satu lagi untuk pegang disc brake ni dengan hub, ada satu lagi bracket khas tu yang membuatkan dia lagi berat. Jadi kita ada masalah sikit dekat Wekang dengan Bunny Hope. Tapi tak apa, kita cuba dulu main. Nanti kalau tak okey juga kita terpaksa masuk bracket lama, kita masuk je bracket lama. Tak apa, kita panas badan, panas enjin dulu, panas brake kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau membuang kanan bahaya tu. Style kat ni kan. So sebelum ni kita ada masalah brake tangan tau. Jadi yang ni dah okey, sedap sikit lah kita nak main brake tangan ni. Kita tarik sikit je dia dah makan. Masalah dekat tengah wheelie laju nak slow tu dia ada masalah sikit. Kita nak cari dia punya keseimbangan tu kan. Momentum dia tu, pelbagai faktor. Cih. Belah lah bang, dah tua. Tak pandai wheelie, sibuk faktor lah, itulah. Oi, berat. Bunny Hope, berat. Lagi jalan ni mantul-mantul kan? Guys, itu kapot. Kita main dekat bawah pula, jom. Let's go. Okay, sekarang ni kita pilih jalan ni sebab jalan ni tak banyak bumping. Dekat atas tadi dia banyak bumping, terasa tengah wheelie tu dia rasa naik turun. Jadi dah lah kita baru nak mencari. Lepas tu dengan keadaan pembukaan jalan tak rata. Tapi ada masalah pula. On the way ke sini tadi kita punya pedal pula patah. Bunny Hope, patah. Rasanya wheelie parking kita tak dapat nak buat lah. Macam mana nak buat? Tak apa, kita try. Tak boleh kita main atas seat nanti. Atas seat tu last. Sekarang ni kita cari wheelie parking tu. Pijaklah bawah ni macam mana pun. Ayah pula tak ada pedal ni. Dah lah kita baru nak mencari. Lepas tu dengan keadaan kaki pula tak ada pedal. Cuaca pula nak hujan. Inilah wheelie yang abang patah kaki dulu guys. So kita kena buat kali ni berhati-hati. Saja bagi meneran sikit. Tak ada pedal payah rupanya Wekang tak boleh sebab belakang berat. Depan tu dia agak tergesek sikit. Sebab nak naik ekor belakang tu dia berat. Spin pula tak boleh, tayar grip. Depan pula 18, belakang 17. Macam-macam lah. Engine power pula tak kuat, RZ kan. Jadi apa yang kita nak buat lagi?
Kapal ni sebenarnya tak banyak skill guys. Aduh, pedal tak ada pula. Okay guys, kabar rasa sampai sini sajalah kita punya test brake untuk kali pertama ni. Dengan pedal tak ada. Yalah, belakang ni agak berat sikit. Jadi susah kita nak wekang ah. Nak wekang dengan spin payah sikit. Kalau wekang pedal tak ada lah, susah. Jadi rasanya sampai sini sajalah. Nantikan kita punya next practice. InsyaAllah kita penambah baik, kita tukar rim depan 17. Mungkin dia sekarang macam ni, dia bagi dia level sikit ataupun bagi dia rendah sikit ke macam mana. Nanti kita baru try wekang dengan main spin. Main spin tu, yelah keadaan macam ni kan. Kalau kita nak spin kan dia tu, payah sikit lah. Biasa kalau spin tu depan kena rendah. Tak apa. Nantikan kita punya praktis yang kedua lah. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Jom lah, balik.